Macam mana kau nak cari setup yang di mana ada confirmation je kau entry, ada confirmation je entry, break pun entry. So jom aku ajar. So kalau kau tengok dekat sini, kita punya setup ni, contoh aku entry sebelum ni, iaitu dia naik sampai ke atas ni sampai 200 lebih pip. So macam mana aku dapat setup tu? Kalau kau tengok dekat sini, dia ada satu pergerakan, iaitu dia buat resistance dan dia buat support, dia buat resistance dan dia buat satu penurunan ataupun kita panggil sebagai fake out. Tapi malangnya apa yang dia terjadi, iaitu dia buat satu bentuk inverted head and shoulder, iaitu kalau kita lukis secara kasar inverted head and shoulder, dia akan terjadinya macam ni. Alright, dia naik, dia turun dan dia breakout. So dekat mana korang entry? Dekat sinilah korang mencari peluang untuk buy. Kalau kita tengok dekat sini, apa yang dia ada? Dia membuat satu pergerakan inverted head and shoulder. Selepas tu dia ada rally base rally yang di mana dia dah sentuhkan kepada kawasan neckline. So bila mana price terus pacak, price pullback dan korang boleh terus marking pada demand base. Maksudnya dekat sini korang boleh makan buy dua kali. First of all, dekat sini sekali first. Alright, sini first dan sini ialah second korang untuk buy. Dan alhamdulillah setup ni korang boleh dapat 200 lebih pip. Mudah-mudah gitu je. Yang penting korang kena ingat, nak trade, follow the trend. Kalau korang tengok sekarang ni, dia melakukan uptrend. So, bila uptrend, fokus pada buy, bukan fokus pada sell. Jangan lawan arah. Okay? Follow rapat. Nak lebih banyak belajar lagi, tekan link kat bawah sekarang. Bye-bye.